Taala. Sebelum kita mulakan acara majlis ni, jadi sama-samalah kita sama-sama beri tumpuan dengan apa yang kita akan sampaikan ni. Jadi kita ada dua sesi. Yang pertama iaitu tentang penghijrahan dan sedikit tentang kedatangan bulan Ramadan, dan seterusnya akan kita perdengarkan sedikit pencerahan daripada Maulana Wan Hilmi sendiri, insya-Allah. Jadi untuk mulakan acara majlis ini, kita beri kepada orang lama kita, iaitu Abang DR Sam. Kita pakcik, masya-Allah, pakcik dah, bukan datuk lagi. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, kita mulakan acara majlis dengan tetamu khas kita, DR Sam, yang cukup popular dengan lagu Saya Anak Malaysia. Jadi kita persilakan untuk DR Sam untuk memulakan acara majlis dengan ta'aruf, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulil karim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ramai betul kaum ibu Maulana. Punya ramai, Masya Allah. Mana pis laki-laki semua tu? Allah Akbar. Inilah akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dah, perempuan dah lebih-lebih pada kita laki-laki. Datuk, macam mana ni perempuan sudah lebih pada kita ni? Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Jadi kita himpun malam ni atas maksud satu maksud yang sangat besar lah. Bagaimana hari ini bagaimana kita dapat agama dapat amal agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Sebab hanya dengan agama bagi kita kejayaan dunia dan akhirat. Jadi saya malam ini bukanlah nak nyanyi. Saya ingat dah nyanyi pun dah cukup lah. Kita ni dah tua-tua, insya-Allah abang-abang kita ni akan bagi satu dua lagu kan, insya-Allah. Abang Ijam ni medicine, dia bawa satu tong ubat, insya-Allah dia bagi ubat malam ni. Jadi saya mewakili artis ni, ada sikit nak buat cerita sikit lah. Ni cerita ni oleh kerana kaum ibu ramai malam ni, kita cerita pasal kaum ibu juga. Jadi cerita dia lebih kurang macam ni lah. Satu ibu ni, ibu tunggal. Dia ada 3 orang anak. Ya. Seorang anak dia umur dalam 20 tahun, seorang lagi 15 tahun, dan seorang lagi baru dalam umur 2 tahun lebih. Jadi satu hari ibu ni sakit tenat. Jadi dia minta pada anak dia yang laki-laki tu, yang umur 20 tahun, anak, tu dah jatuh lah, tolong ambil ubat ibu dekat atas amari. Jadi anak yang laki-laki ni, maklumlah, anak muda baru dapat kerja, sibuk, tak ada masa langsung untuk nak layan ibu dia. Jadi dia pun keluar tinggal ibu dia, dengan harapan anak perempuan tu boleh tolong ibu dia. Jadi dia pun sakit, lagi datang, lagi sakit. Jadi dia minta anak perempuan dia suruh tolong ambil ubat di atas amari. Jadi anak perempuan tu pun sibuk juga dengan kawan-kawan dia. Jadi dia pun keluar pada rumah dia. Dah tinggallah anak yang kecil, yang umur dalam 2 tahun. Jadi apa yang anak yang kecil ni boleh buat? Tapi dia tengok mak dia tengah sakit, tengah nazak yang aman. Dia cuba juga pergi ke atas amari tu, cuba nak ambil ubat tu pun jatuh. Allah. Jadi dalam peristiwa ini saya nak tanya pada makcik-makcik, pakcik-pakcik, siapa yang patut disalahkan? Jadi mak dia telah nazak, dah sakit dah, kan? Anak 2 orang tu tak mau tolong, kan? Tinggallah anak seorang yang kecil tu, apa dia boleh buat? Dia tengok, dia menangis je lah, tengok mak dia tengah sakit, tengah nazak. Jadi dalam cerita ni, inilah kami ni artis ni macam anak yang kecil ni lah, tak boleh buat apa, kan? Tak boleh buat apa langsung. Nak bantu, tapi sayang pada ibu tu, nak bantu ibu tu, apa yang mampu buat, nangis je lah, tolonglah apa boleh buat, kan? Jadi ibu tu siapa?
Ibtulun ini lah agama, ulama beritahu. Kan agama hari ni Allah dalam keadaan nazak. Jadi kami ni apalah kami mampu. Waktulah kami datang ni nak minta tolong, bantu-bantu lah. Kan tuan-tuan sini banyak ada orang alim-alim. Kan tadi pun kita dengar ustaz tadi punya baca doa. Kuari tadi baca pula surah Ar-Rahman. Ya Allah, Akbar. Kami pun tahu dekat apa Pekan di Bagan Serai ini banyak pondok-pondok, banyak orang alim-alim sini. Jadi marilah sama-sama kita bantu-bantulah. Bantu-bantulah kami ni. Kami ni orang lemah macam budak tadi, tak boleh buat apa. Tapi sayang pada mak tu. Sayang pada mak tu, sayang pada agama. Sebab hanya agama saja boleh dapat kejayaan dunia dan akhirat. Inilah maksudnya kami bergerak daripada lorong ke lorong, rumah ke rumah, pintu ke pintu, masjid ke masjid, untuk nak bagaimana agama dapat hidup. Bawa macam mana fikir agama, bagaimana agama dapat sebar, bagaimana setiap rumah, setiap masjid dapat hidup dalam agama. Sebab hanya saja dengan agama saja manusia dapat kejayaan dunia dan akhirat. Jadi inilah kami nak ajak pakcik-pakcik, makcik-makcik sama-sama lah. Sebab apa kita ni umat Nabi SAW, umat yang di umat yang terakhir umat. Selepas ini tak ada umat lagi. Tapi di akhirat besok inilah umat yang terakhir, umat yang bongsu, umat yang mula-mula sekali masuk syurga. Sebab apa? Sebab apa? Tak ada nabi lagi dah selepas Nabi Muhammad SAW. Dan Allah SWT telah beri kerja nabi ni kepada kita semua. Hari ini kita cakap mana boleh saya buat dakwah, saya tak layak. Allah Maha mengetahui. Dia lahirkan kita pada umat Nabi SAW sebab dia tahu kita layak untuk buat kerja ni, kerja dakwah. Marilah kita sama ganding berbau sama-sama, tolong menolong, bergotong royong atas agama ni supaya agama dapat hidup di rumah-rumah, di kota-kota, di mana-mana kita bagi hidup dengan agama. Because hanya saja dengan agama menjaminkan keselamatan, kebahagiaan, kejayaan, manusia akan hidup dengan begitu aman. Hari ini kita lihat macam-macam masalah. Sebab apa? Kita sudah jauh pada agama. Sebab inilah kita datang ni. Sama-samalah kita bagi fikir supaya hari ini kita dapat berganding bahu untuk hidupkan agama, supaya agama dapat hidup di seluruh alam ni, insya-Allah. Itulah lebih kurang. Dan lama lagi ini belum Maulana lagi, agak Maulana dia bagi cukupnya. Kita semua dulu kita dengar, insya-Allah. Jazakallah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, itulah dia di RSM sekarang. Kalau dulu tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita dengar bagaimana kalau setiap kali kita dengar waktu bulan 8 nanti kita akan dengar lagu dia. Cukup sinonim dengan Saya Anak Malaysia. Jadi tuan-tuan dan dimuliakan Allah SWT, hari ini apa yang ada depan kita, apa yang dirisaukan oleh DRSM, barulah saya faham apabila hari ini dengan nama DRSM 2 rakaat selesai all masalah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan dimuliakan Allah SWT, untuk menghangatkan suasana pada malam yang berbahagia ini, kita akan mempersilakan Abang Ali Ekspedisi untuk satu buah lagu, satu buah lagu yang diiringi. Ya? Yang diiringi. Masya Allah. Semua sekali Abang Ali akan nyanyikan 20 buah lagu malam ni. Tapi 20 buah lagu kat sini dia satu dulu, tapi kita tengok agak-agak ada larat baru kita sambung. InsyaAllah. Kita silakan dengan diiringi oleh dengan Abang Izo kita. Abang Izo kita yang ujung sana yang main gitar, insya-Allah dia akan menyanyikan sebuah lagu bersama dengan Abang Izo. InsyaAllah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih tuan moderator dan semua sahabat-sahabat yang ada di atas pentas dan di bawah pentas. Untuk tidak membuang masa, sebab kita ada ramai lagi sahabat-sahabat kita akan berkongsi dan buat persembahan pada malam ini. InsyaAllah lagu pertama saya pada malam ini lagu yang memberi semangat kepada kita, walaupun tajuknya semangat yang hilang. Boleh ke? Boleh ke? Kita tak boleh nak nyanyi malam ni? Boleh InsyaAllah. Sebuah lagu berjudul Semangat Hilang yang diiringi oleh saudara Izo Ekspedisi. Duduklah.
Maulana belakang. InsyaAllah. Berjuang hingga titisan rempuh tak berharapan. Nanti aku di sana di ufuk pemikiran lalu menghayatinya. Jasad aku ditanam, akulah juang. Kita laksanakan mata hati yang damai di sana. Kejujuran, semara impian, segunung harap dipulang. Usahlah diragukan keupayaan diri, hati yang membara, mengikutkan kata apa jawabannya di sini. Semangat kita hilang, semangat yang hilang. Oh, kita cari salah diragukan keupayaan sendiri, hati yang membara, mengikutkan kata apa jawabannya di sini. Semangat kita yang hilang, baru bertanya kawan, sesat cari jalan pulang, biar ia berkesan di lubuk hati terpendam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, masya-Allah. Begitulah keadaan Abang Ali yang terkini. Jadi tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, kita nak tanya sedikit pada Abang Ali. Satu soalan yang kebanyakannya soalan-soalan ni biasa orang dah dengar dalam YouTube, biasa orang dah dengar di dalam Facebook. Tetapi hari ni kita ada sedikit soalan yang berbeza. Kita nak tanya sikit pada Abang Ali berkenaan dengan bagaimana keadaan Abang Ali sekarang ni, nak bawa semua peminat Abang Ali berhijrah bersama-sama dengan Abang Ali. Silakan insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Soalan pun cepu mas. Masya-Allah. Alhamdulillah hari ini kita diberi hidayah daripada Allah Taala. Okey. Jadi saya ada fikir satu risau. Sebelum saya dia pada dihisap nanti akan datang, maka di mahsyar nanti kita akan ditanya nanti, siapa yang apa yang kau telah dakwahkan, kan? Maknanya satu fikir risau yang amat sangat. Jadi saya bila dah berhijrah, saya terfikir kawan-kawan saya yang paling rapat, sama-sama kita buat konsert dulu. Peminat-peminat kita yang sama-sama dulu kita ajak diorang pergi buat show dulu. Siapa? Dan tentu ramai yang datang kat sini lah, contohnya lah. Tapi yang pioneer dia adalah anggota-anggota kumpulan ekspedisi sendiri. Masya Allah, hari ini alhamdulillah, saya fikir risau yang saya bawa hari ini, saya dapat bawa Izo sekali. Izo gitaris kumpulan ekspedisi, dan
Eddie dan Lola, 4 orang kami kumpulan ekspedisi baru pulang daripada umrah bulan 2 tahun ni, yang baru tahun ni, awal tahun pertengahan bulan 2 yang lepas. Alhamdulillah, daripada suasana umrah tadi di Mekah dan Madinah, hari ni alhamdulillah kami istiqamah. Izo masih lagi dalam keadaan selepas pulang pada umrah ni masih berjubah, saya berjubah. Dan yang terbaru ni kami buat persembahan pun di mana-mana, kumpulan ekspedisi sini buat persembahan pun pakai jubah. Masya Allah. Moga-moga apa yang kami bawa ini adalah satu perkara sunnah. Moga-moga dia terus istiqamah dan dapat menjadi asbab hidayah kepada seluruh umat, insya-Allah. Tolong doakan, amin, insya-Allah. Amin ya Rabb. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, ada tak, saya nak tengok, boleh tak tolong angkat tangan berapa ramai yang kenal ahli ekspedisi kat sini? Tolong angkat tangan sekejap, kita nak tengok yang betul-betul kenal ni. Silap Ustaz. Masya Allah. Ustaz silap. Ya. Siapa yang kenal Ali jangan angkat tangan. Tengok semua kenal. Baik tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, alhamdulillah hari ni mungkin ada ramai yang tak kenal. Kita ikut generasi. Tetapi satu ketika dulu Abang Ali ni, dia punya dia trademark dia. Bila dengan kumpulan ekspedisi dengan headbagging dia. Tu memang dahsyat, masya-Allah. Tapi hari ni dia tak boleh nak tunjuk. Dia tak boleh nak tunjuk. Sekarang ni dia banyak berzikir. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, untuk seterusnya ni kita ada seorang lagi penyanyi. Penyanyi ni Masya Allah, kalau tak silap saya lebih kurang dia memegang rekod. Biasa kalau orang melontar peluru dia ada rekod dia. Pelari terpantas dia ada rekod dia. Tetapi sebelum kita suruh dia nyanyi, kita nak tanya rekod tu apa yang dimaksudkan rekod menyanyi tu yang Abang Ijam telah pegang sampai sekarang. Tak ada orang pun boleh challenge. Silakan Abang Ijam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim, amma ba'du. Terima kasih Ustaz Najib tersayang selaku moderator. Tuan guru saya, masya-Allah, Maulana Hilmi, kekanda saya yang tercinta, sangat tercinta. Ya Allah, kekanda di Arsem, 2 rakaat selesai all masalah. Sahabat-sahabat saya yang tercinta, yang dikasihi Allah dan juga Rasul, Mel, Ali, Izo, ini ya Allah, masya Allah, saudara baru saya ni. Hati. Dan hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Jawab soalan apa Ustaz tadi? Rekod tu rekod masya Allah. 14 minggu berturut-turut Ustaz. Kita setelah baru beberapa bulan lagu Tika dan San ini tu meletup di carta pujaan 10 ketika itu pada tahun 88. Ketika itu yang pemegang rekod asalnya adalah Rindu Bayangan. Bila ku kenang, ku renung gambar wajahmu, kisah yang lalu tak akan berulang lagi. Lagu tu 13 minggu selama beberapa tahun. Eliket pun tak boleh pecahkan. Begitu hebat eliket ketika itu, tak boleh pecahkan. Lepas tu Siti Nurhaliza pun, Datuk Siti Nurhaliza pun tak boleh juga buatkan. Tapi alhamdulillah kehadiran kumpulan Madison ini pun sebenarnya bala juga. Kerana nanti orang ingat tu nanti, masya Allah, takut nanti bila saya mati nanti orang menyanyi lagu tu dekat karaoke. Masya Allah. Kali ini itulah saya minta hadirin hadirat muslimin muslimat, walaupun lagu Tika dan San ini dah memegang rekod, memecahkan rekod selama 14 minggu. Yang 13 minggu dipegang oleh Rindu Bayangan, Tika dan San ini 14 minggu. Sehingga sekarang rekodnya tak dapat dipecahkan oleh orang lain. Kerana apa? Kerana rancangan tu dah tak ada lagi. Pujaan 10 Nescafe itu LPMI dah tak ada lagi. Jadi maknanya kekal lah. Walaupun dia kekal, tapi ini yang menakutkan saya. Kerana apa menakutkan saya Ustaz? Kerana apabila lagu tu masih orang yang lama-lama dulu ingat tak, dia nak nyanyi dekat karaoke. Maknanya popular kat karaoke.
Nanti besok kalau saya mati besok, Masya Allah, tolonglah kalau tengok dia lagu tu, tolonglah hadiahkan Fatihah kepada saya. InsyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan saya dapat istiqamah iman, amal dan juga kerja dakwah saya buat, insyaAllah. Tapi Abang Ijam ada pernah kita bersembang-sembang santai juga. Bila Ustaz kita pernah sembang Banyak. Banyak kali. Banyak. Ada rekod pun ada. Jadi Masya Allah, Abang Ijam ni sekarang ni dia nak pecahkan rekod juga. Dia nak pecah rekod 14 minggu tu terlalu sikit sangat. Sekarang ni Abang Ijam dia nak pecahkan rekod, dia nak buat dakwah sampai mati. Allahu Akbar. Dia nak pecahkan rekod ni. Dia nak pecahkan rekod ni. Dia jadikan dakwah masuk hidup. Tapi sebelum dia nak teruskan, kita minta dia sumbangkan satu buah lagu. Boleh Abang Ijam? Suara saya insyaAllah. Saya masa suara okey lagi Ustaz, belum sumbang lagi. Masya Allah. InsyaAllah. Tak ada gurau je. Saya dengan Ustaz Najib dia dah macam. Kita nak tanya satu soalan ni. Soalan ni bukan untuk nak cuma kita nak macam mana Diyar Azam ni dia dapat satu fikir untuk membawa artis-artis ni berhijrah. Dipersilakan Abang Sam, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Namaduhu wa nusalli ala rasul karim. Jadi tuan-tuan bila saya libat dalam usaha dakwah dan tabligh ni, sebenarnya usaha dakwah tabligh ni dia bagi kita fikir. Dia masuk bawa kita fikir bagaimana pertama kita fikir diri kita, fikir atas keluarga kita, fikir bagaimana jiran-jiran kita, fikir atas sahabat-sahabat kita, dan fikir atas sama-sama perjuangan kita, iaitu artis-artis ni. Bagaimana mereka juga dapat selamat, bagaimana mereka juga dapat masuk dalam syurga Allah SWT. Sebab apa? Nak ikut amalan kita ni, apalah amalan kita yang ada. Tapi berkat Nabi SAW yang beritahu, sesaat kau fikir atas umat ni, macam mana umat dapat selamat, lebih baik kau beribadat 1000 tahun beribadat. Ni fikir, berkat fikir ni. Jadi inilah yang kita mampu untuk nak fikir je. Jadi hebat manusia ni atas fikir dia. Hari ni kita tengok pasir yang tak ada nilai, tapi manusia, berkat manusia boleh fikir, manusia boleh buat bangunan tinggi berharga berjuta-juta ringgit. Begitu juga fikir atas kayu boleh buat kapal, kayu boleh buat rumah. Fikir atas besi boleh terbang. Jadi inilah saya nak ajak-ajak bapak-bapak, makcik-makcik, sama-samalah kita bawa fikir ni, bagaimana seluruh umat hingga bayi yang terakhir dapat selamat, dapat masuk syurga Allah SWT. Sebab apa? Artis-artis ni dia ada kelebihan dia sendiri. Dia ada peminat dia. Jadi kalau dia boleh dapat tarik peminat-peminat dia, Masya Allah, macam mana mulianya besok di akhirat besok. Jadi Alhamdulillah pun sendiri pun malam ni kita dah tengok kan, ramai ni peminat-peminat Abang Mael, Abang Ali, Abang Ijam, Abang Tai. Saya tak tahulah peminat saya ada lagi tak ada, sebab apa saya ni dah, kita punya 70-80-an kan. Dan Abang Izo kita gitaris, kita dah otak-otak lah. Jadi walaupun bagaimana bersyukur kepada Allah SWT. Marilah kita sama-sama berkat Allah bagi kita fikir ni, sama-sama kita fikirlah bagaimana hari ni semua dapat dapat selamat dan semua dapat masuk syurga Allah SWT. Itulah lebih kurang. Amin, insyaAllah. Jazakallah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan mulia Allah SWT, gitulah fikir risau. Satu orang artis dia fikir risau, macam mana fikir risau Nabi SAW pada umat dia. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan mulia Allah SWT, benda ni kita nak kena selalu. Sebab apa tuan-tuan dan mulia Allah SWT? Kita hari ni kita banyak kita fikir risau tentang kehidupan. Banyak kita risau tentang berbagai-bagai permasalahan. Pasti dan pasti Nabi SAW telah tinggalkan kita dengan semua permasalahan boleh diselesaikan. Kalau Nabi SAW tinggalkan kita dengan masalah yang tak boleh diselesaikan, makna agama tak lengkap. Jadi untuk soalan yang seterusnya, kita nak tanya untuk lengkapkan cerita ni, Abang Ijam, bagaimana Abang Ijam boleh faham, ataupun sedikit, tak banyak, 3 minit je saya nak dengar, macam mana Abang Ijam faham tentang peristiwa Isra' Mi'raj? Masya-Allah. Ini soalan pencetus rumah ni Ustaz. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Bagi saya apa yang saya nampak adalah
Rasulullah ni bergerak dari masjid ke masjid. Itu yang paling saya nampak sekali, yang paling besar. Selain daripada tu, apabila Rasulullah ni mi'raj ke atas ni, banyak peristiwa. Kalau nak cerita sekarang ni, Masya Allah, kan, tapi di sini yang nak cuba digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, di antara Makkah ke Baitul Maqdis. Jadi masjid ke masjid, maknanya dia nak bagi gambaran betapa masjid ini paling penting. Masjid ini sangat-sangat penting. Bapa saya ni sebelum dia mati, dia cakap apa, Jam, bapa ni besok kalau mati tu abah takkan tinggalkan kau sebarang harta. Bapa tak ada duit, tak ada tanah, tapi abah nak tinggalkan kau satu pesanan. Jadi kau pegang pesanan ini. 3 je perkataan pesanan dia. Jangan lupa masjid. Masya Allah, itu yang ditinggalkan saya. Kalau orang yang mata duitan, orang yang materialistik, apa, jangan lupa masjid, 3 perkataan aja. Tak memberi kesan apa-apa pun. Tapi apabila Allah nak menyuntik sedikit hidayah, ini sebab hidayah ini sangat penting. Hidayah ini adalah anugerah Allah kepada hamba-Nya, anugerah yang paling tinggi. Itu hidayah. Tak ada yang lebih tinggi, yang lebih hebat daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kenapa penting ini? Jadi kita dapat memikirkan 3 perkataan itu, jangan lupa masjid dengan sebaik mungkin. Jadi bapa saya cakap apa? Jam, kau pergi masjid susah senang macam mana pun kau sibuk, peruntukkan masa kau hari-hari pergi masjid. Kau anak lelaki, kau orang lelaki tempatnya di masjid. Jadi Rasulullah apa ni, bapa saya cakap, pergi masjid kau akan tahu hikmah dia. Kau akan tahu kelebihannya, fadilat dan segala kebaikan berada di dalam masjid. Engkau pergi baru engkau tahu. Engkau tak pergi, engkau tak akan dapat benda ni. Jadi Rasulullah cuba nak sampaikan kepada umatnya melalui penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Mekah ke Madinah, apa dulu dia buat? Dia buat masjid. Kerana apa dia buat masjid? Dia nak siapkan pejabat dia dulu sebelum dia buka kota Madinah. Dah buka kota Madinah, masjid itulah jadi pejabat dia. Pusat pentadbiran di situ. Pusat dakwah berlaku di situ. Pusat tarbiyah, pendidikan dan segala pusat berlaku di masjid. Jadi yang dicuba ini, yang dicuba apa ni, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya betapa pentingnya masjid. Jadi itulah Ustaz yang saya nampak kan. Apabila saya pergi ke masjid hari-hari istiqamah, alhamdulillah, subuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, pergi masjid secara istiqamah. Apa yang Allah buka? Allah bukakan satu pintu rezeki untuk saya. Apa pintu rezeki itu? Allah bagi saya rezeki, hadirkan saya sahabat-sahabat yang baik. Inilah musuh. Masya Allah, ini sahabat dunia akhirat. Apabila kita bertemu sahabat yang baik ini di dalam masjid, itu sahabat dunia akhirat. Kerana apa? Bapa saya pesan, nak jadi orang baik. Kau nak jadi orang baik, kau kena cari orang baik, kena bergaul dengan orang baik. Begitu juga Imam Al-Ghazali dia cakap apa? Kau nak berilmu, kau cari orang yang ada ilmu. Cari ulama, pasti kau akan dapat ilmu. Engkau nak sedar diri betapa nikmat Allah bagi engkau ni terlalu banyak, terlalu engkau kena bersyukur. Engkau pergi bergaul dengan orang miskin, baru engkau tahu engkau ni susah, ada orang lagi susah daripada engkau. Jadi itulah hikmahnya. Di antara itu, kerana Allah hadirkan sahabat yang baik dan suka pergi majlis ilmu. Ini semua pintu rezeki Allah buka kepada saya. Suka majlis ilmu. Dulu kita rasa kita ni dah lahir daripada Islam, kerana kita ingat kita akan mati pun dalam Islam. Belum tentu lagi tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Ustaz. Alhamdulillah. Insya-Allah. Insya-Allah, wallahu a'lam. Abang Jam. Ya Ustaz. Kalau kita tengok Maharaja Lawak, bagi 3 minit dia ada lonceng. Tapi Abang Ijam bila cakap saya tak boleh pergi lonceng. Sebab saya kalau boleh nak panjang lagi. Oleh kerana program ni memang cukup ketat. Kan? Bukan kata apa, memang benda yang mahal ni dia memang pendek-pendek aja. Jadi Ustaz, untuk seterusnya Abang Ijam, ya Allah, Masya Allah, kita nak hilangkan sedikit benda apa, perkara-perkara yang orang kata soalan akan datang ni kepada soalan seterusnya, tapi Abang Ijam nyanyi dulu InsyaAllah. Allahu Jamil yuhibbul jamal. Allah ni suka, Allah itu indah, dia suka kepada keindahan. Subhanallah, subhanallah. Kita nyanyikan lagu Rimba Cinta bang. Lagu Rimba Cinta, tapi muziknya tak diubah lagi, tapi liriknya dah diubah. Hasil usaha saya, Ustaz Yusri Abdul Karim dan juga seorang imam besar Masjid Daerah Sandakan. Dapat diubahkan lirik ini, insyaAllah sama-sama kita hayati. Rimba Cinta dia ada tulis karaoke situ. InsyaAllah. Kena pakai soundtrack juga.
apakah kau terima hambamu berlumur dosa? Siapalah aku tanpa rahmat-Mu Tuhan. Tuhanku, bimbinglah aku di jalan lurus-Mu. Jagalah diriku yang lemah dan tak berdaya. Ku pasrah. Rimba cintaku, sinar kasih-Mu menerangi kegelapan menuju redha-Mu ya Ilahi. Rimba cintaku kini bersemi, tiada lagi kekalutan. Ku mengharap kasih-Mu oh Tuhan. Apakah kau terima hambamu berlumur dosa? Siapalah aku tanpa rahmat-Mu Tuhan. Tuhanku, bimbinglah aku di jalan lurus-Mu. Jagalah diriku yang lemah dan tak berdaya. Ya Allah, bimbinglah aku di jalan lurus-Mu. Jagalah diriku yang lemah dan tak berdaya. Ku pasrah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Dia baru bagi round kedua je suara dah macam tu. Ni kalau azan ni Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dimuliakan Allah SWT kan. Kita seterusnya ni kita ada satu lagi ni second round. Dan round kedua ni kita nak tanya Abang Ali. Abang Ali ni dulu dia ada menyertai sebelum ekspedisi, dia ada menyertai satu kumpulan Terra Rosa kalau tak silap saya. Terra Rosa. Betul Terra Rosa. Tapi saya tak nak cerita pasal Terra Rosa. Saya berkenan cerita pasal sahabat karib Abang Ali ni. Satu kisah, tapi saya nak pendek. Tadi kalau 3 minit, saya bagi extra 5 minit. 5 minit tentang kawan Abang Ali yang betul-betul rapat dengan Abang Ali. Dan baru-baru ni dia ada cipta lagu khas untuk Abang Ali dan kumpulan ekspedisi untuk buatkan satu rakaman album lagu Hijrah. Tetapi saya nak Abang Ali ceritakan sikit tentang penghijrahan kawan Abang Ali ni. Silakan, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak bercerita bukan saja kita bercerita dalam negara kita.
sebenarnya dakwah dia tersebar ke negara jiran. Saya nak cerita seorang sahabat saya. Dia ni awalnya cerita dia ni seorang rockers. Dia peminat muzik. Dia suka pada muzik rock. Dia ni main muzik sampai satu ketika orang kampung, orang tempatan tempat tu tak suka dia. Dia kata, saya suka pada muzik, saya cinta pada muzik, tapi kebanyakan orang yang beragama Islam ni, dia kata tak bagi dia bermain muzik. Orang caci dia, orang marah. Dia kata muzik ni haram, muzik ni kafir. Dia berasal daripada Padang, Indonesia. Kemudian dia berhijrah. Hijrah juga. Walaupun rock pun dia panggil hijrah. Walaupun dia berpindah ke Jakarta. Sampai Jakarta pun sama juga. Orang maki dia, orang marah dia. Muzik, dia kata sampai satu ketika maknanya dia kata Islam ni tak related dengan saya. Tak boleh ngam. Sebab saya sukakan muzik. Kan? Dia kata sampai satu kataan yang dikeluar daripada mulut dia, ada tak tempat yang tak ada bunyi azan kat sini, dia kata. Masya Allah. Auzubillah. Kami kat sini muzik rock, kami main muzik rock, kami dengar bunyi azan, kami hormat, insya-Allah. Azan dengar, kita tengah jam-jam, bising-bising, geng, azan, member beritahu azan, kita stop. Insya-Allah kita akan stop. Tapi habis azan kita start balik, orang tengah semayang, masya-Allah. Itu dulu. Habis kawan ni dia tanya, ada tak tempat yang tak ada bunyi azan? Dia nak lari daripada suara azan tu. Allahu Akbar. Ada orang bagi tahu pergi ke Bali. Sampai ke Bali dia dapat betul, dia kata sinilah tempat dia yang dia cari. Siang dia seorang yang art, dia seorang pelukis. Siang dia lukis sampai hati cakap. Dia melukis orang boleh tanpa pakaian. Orang boleh tahu orang boleh? Tahu. Indonesia kat orang boleh, orang putih. Orang putih Mak Saleh tak ada pakaian, dia lukis, dapat duit banyak, ribu-ribu pula. Pelik tu dia kata. Sampai ada galeri pula lagi. Siang dia melukis, semalam dia bermuzik. Dia kata nyata inilah tempat yang dia cari selama hari ini. Sampai satu hari dia ada seorang partner, seorang Yahudi. Di Bali tak kisah orang Yahudi nak masuk pun boleh, kan? Orang apa pun boleh masuk. Partner dia orang Yahudi. Orang Yahudi tu tanya dia sendiri. Aku nak tanya kau satu soalan. Ya kau okey. Aku tanya kau ni orang Islam ke? Ya Allah. Orang Yahudi tanya kita, kalau kita orang Yahudi tanya kita orang Islam, kita tak terkejut ke? Dia tanya, kau ni orang Islam? Dia kata, ya aku orang Islam. Lepas tu orang Yahudi tanya lagi, tapi aku tak tengok kau macam orang Islam pun. Aku tidak tengok kau solat pun. Allahu Akbar. Macam mana kalau keadaan kita sendiri? Tak payah orang Yahudi lah, Acong ke Ramasami ke tanya kita, aku tak ada semayang kah? Jam lah otak kita. Habis jam bos. Dia ni orang Yahudi. Yahudi dah tentu musuh Islam nombor satu. Dia pun tersentak. Lepas tu dia ambil satu keputusan, dia pergi ke masjid. Allahu Akbar. Dia sampai ke masjid. Sampai ke masjid, dia disambut oleh orang masjid. Selama hari ni orang masjid dia kata dia main muzik. Selama hari ni dia main muzik, orang masjid marah, kan? Sampai ke masjid, orang masjid sambut dia. Ya Allah, dia kata, Masya Allah, ahli surga datang. Member tu datang dengan keadaan rock, pakai singlet, rambut panjang. Orang masjid sambut dia dengan penuh kasih sayang. Ahli syurga. Dia pun terkejut. Dia kata, macam mana awak boleh panggil saya orang ahli syurga? Saya ni peminat muzik rock. Dia kata, saya peminat muzik, saya suka pada muzik. Orang kampung saya tak suka saya main muzik. Dia kata haram, kafir. Masya Allah. Yang kawan yang sambut tadi dekat masjid tu kata, kamu jangan kecil hatilah dengan diorang. Dia kata, sebenarnya kamu ni ahli syurga. Kamu ni sebenarnya apa? Dia kata muzik ni tidak haram. Yang menjadi haram sebenarnya kamu sudah lupa pada Allah. Kamu sudah lupa pada solat. Kamu tidak taat pada perintah Allah. Itu yang menjadi haram. Masya Allah, dia terkejut. Dan hari ini tuan-tuan dan perempuan, dia telah menjadi seorang pendakwah. Pendakwah yang baru ni kita jumpa dia pergi ke Indonesia dan dia datang ke sini. Mula dia cerita tu memang tak ada cerita lain.
cerita kebesaran Allah, cerita-cerita Rasul, cerita sahabat. Yang dulu ni dia melukis gambar-gambar orang yang tak ada pakaian tu, hari ni dia melukis khot. Masya Allah, beribu-ribu dia lukis khot ni. Dia lukis banyak-banyak, dia jual, duit tu diinfak ke madrasah. Kita boleh buat juga macam tu. Sampai satu tempat dia pergi berdakwah di kawasan tempat orang asli. Dia datang dengan pakaian jubah, dengan pakai serban. Orang asli sambut dia kata, ini Tuhan sudah sampai. Allahu Akbar. Dia cakap, bukan, saya bukan Tuhan. Saya nak menyampaikan amanah daripada Allah untuk kamu semua. Hari itu juga dia Islamkan, selama orang asli itu seramai 2,000 orang dah diislamkan. Masya Allah. Nama dia ialah Dery Sulaiman. Dan hari ini dia pesan kat saya, pesan kat kawan-kawan ekspedisi. Dia kata, Abang Ali nyanyilah lagu ni. Saya bagi lagu ni, abang nyanyi, sebarkan. Dia kata, abang ceritalah cerita pasal saya tak apa, saya tak kisah. Satu lagu yang dia pesan kat saya, kata kalau abang pergi mana-mana, abang nyanyi lagu ni. Dan lagu ni untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat saya dan semua yang ada pada hari. Lagu ni berjudul Taat Itu Nikmat. InsyaAllah. Sikit untuk Izo. Allah. Sahabat, mari kita taubat sebelum terlambat, kerana hidup ini singkat, akhirat begitu dekat, memang dia begitu dekat, memang dia begitu dekat. Sahabat, mari kita solat, berdirilah rapat-rapat, selalulah ingat yang maha melihat, memang dia maha melihat, memang dia maha melihat. Taat itu nikmat, hentikan maksiat, kerana kiamat sudah dekat. Semoga selamat dunia dan akhirat, syaratnya itu hanya taat, syaratnya itu hanya taat. Sama-sama kita taat kepada perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah. Semoga kita akan selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dimuliakan Allah SWT, masa begitu cemburu dengan kita. Jadi untuk terakhir daripada abang Mel kita, kita minta satu soalan juga pada abang Mel. Soalan yang begitu mudah. Bagaimana Abang Mel untuk nak usahakan supaya keluarga kita sendiri, keluarga Abang Mel sendiri, supaya dapat ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Terima kasih Saudara Najib. Sikit je saya bagi. Kita ni saya ada satu lagu lah. Lagu tu bunyi begini. Menangislah selalu, nasib kita belum tahu, walaupun dalam petunjuk belum tentu
diterima, walaupun dalam petunjuk belum tentu diterima. Ingatlah ya, saya ya? Lagu ini sebenarnya lagu lama ya. Saya teringatkan lagu ini sebenarnya. Lagu ini membawakan diri saya. Saya berdakwah kan. Saya pastikan diri saya, anak-anak saya, isteri saya, kaum keluarga saya. Saya nak pastikan dia orang tu betul-betul ikut syariat Allah dulu. Lepas tu barulah saya dakwah ke seluruh tempat. Tak kira kawan ke apa ke, asal jumpa dakwah, cakap yang baik-baik. Maknanya kita cakap yang baik-baik, cakap yang bermanfaat, tak ada buat berdosa. Maknanya pergilah ke mana pun, tapi hati biarlah bersama dengan Tuhan, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi sebelum kita nak minta Abang Mel nyanyikan satu lagu, di sini ada sedikit iklan. Di sebelah kanan saya ni, depan betul dekat skrin besar tu, ada jualan jubah yang dipakai oleh artis-artis kita ni. Agak-agak tuan-tuan nak beli, ada jualan jubah di situ. Dan juga ada beberapa CD daripada Abang Ali sendiri, daripada artis-artis kita yang ada pentas ni. Dan ada juga di situ ada majlis khatam Al-Quran di bulan Ramadan di Tanah Suci, maksudnya di Masjidil Haram. Pada siapa-siapa yang nak infakkan satu nama hanya RM10 untuk amalan kita bulan puasa. Lepas tu khatam Quran ni dibuat dalam masjid, di Masjidil Haram. Satu nama RM10. Bayangkan, saat khatam satu Quran di Masjidil Haram, pahalanya, ganjaran dia cukup besar, lebih-lebih lagi daripada bulan Ramadan. Jadi nanti tuan-tuan boleh ada borang di situ, boleh isikan satu nama RM10 saja. Berapa nama? Bukan kadar-kadar orang yang dah mati saja, kita sendiri pun. Sebab kita pun nak pergi ke Mekah pun tak tahu bila, tetapi ganjaran pahala tu kita dapat minta orang di sana untuk bacakan. Dan orang yang membacakan ni pun daripada orang-orang Rohingya. Dia pelajar tahfiz Rohingya yang duduk di Mekah, yang ditaja oleh Arab Saudi sendiri. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah SWT, di sana pun ada beberapa tuan-tuan boleh tengok di sana. Dan kita persilakan selepas habis daripada nyanyian Abang Mel ni, kita akan mempersilakan Maulana Wan Helmi untuk menyampaikan sedikit tazkirah untuk kita semua, insya-Allah. Dipersilakan Abang Mel. Lagu terakhir daripada saya, terimalah lagu saya bersama dengan Mulawing serta ketiga dulu. Mungkin anda tahu, kita nyanyi sama-sama lah lagu Semalam Yang Hangat. Terimalah. Tiada rasa, tiada khawatir, menjelang kemesraanku yang dirindumu hanya satu. Mengapa itu mahu jadi teman, mahu jadi kekasih selamanya. Aku bukan lagi mainan dulu, telah ku campakkan kau kemana, ke lautan hitam yang ku tahu pasti kita tak jumpa
Pengalaman hidup siksa. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuan-tuan yang muliakan Allah SWT, kalau ikutkan apa yang kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Moderator, sahabat-sahabat panel pada malam ini, rakan-rakan artis, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi, sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sepanjang kita berada di dalam dunia ini, terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu wahai sekalian hamba-Ku berusaha untuk membilang berapa banyak nikmat yang telah Aku berikan kepada kamu, nescaya kamu akan lemah, kamu tak akan mampu nak membilang berapa banyak nikmat yang telah Aku berikan kepada kamu. Maka ulama mengatakan kalau nak bilang pun kita dah tak mampu, apatah lagi kita lebih-lebih tidak mampu. Seandainya Allah minta kita bayar setiap nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita, nikmat suara yang Allah bagi pada artis-artis kita, kalau Allah minta bayar kepada kita, nescaya kita tak mampu nak membayar nikmat-nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Dan mengapa Allah bagi kepada manusia paling banyak nikmat yang tak pernah Allah berikan kepada malaikat-malaikat, yang tak pernah Allah bagi kepada binatang-binatang? Nikmat yang Allah bagi kepada manusia tak pernah Allah bagi kepada mana-mana makhluk pun dalam dunia, melainkan seluruh nikmat yang paling hebat Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah kerana Allah terlalu mencintai manusia. Allah begitu kagum dengan manusia. Sebab itulah ketika mana Allah menciptakan manusia, Allah telah bersumpah 4 kali dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tur Sina, dan demi negeri Mekah yang aman, demi sesungguhnya kami telah menciptakan makhluk dengan penciptaan yang terhebat, penciptaan yang paling agung, penciptaan yang paling sempurna. Mengapa Allah muliakan manusia? Kerana Allah terlalu mencintai manusia. Hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, ketika mana Allah nak ciptakan manusia, ada 2 makhluk yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Azazil laknatullah alaih. Dia tak faham mengapa Allah nak ciptakan manusia, sedangkan aku lebih mulia daripada manusia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, api lebih mulia pada tanah. Sepatutnya Masya Allah engkau muliakan kami, tak perlu ciptakan manusia.
Malaikat pula tanya pada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, patutkah engkau ciptakan manusia yang akan lahir ke muka bumi, mereka akan banyak melakukan dosa dan maksiat, mereka akan melakukan pertumpahan darah, mereka akan durhaka seluruh perintahmu, sedangkan kami para malaikat siang malam bertasbih dan bertakdis kepadamu ya Allah. Kami sentiasa taat kepadamu ya Allah. Untuk apa kau ciptakan manusia yang akan banyak melakukan kelalaian, kedurhakaan kepadamu? Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya wahai syaitan, engkau tak tahu apa yang aku tahu. Wahai malaikat, kamu pun tak tahu apa yang aku tahu. Rupa-rupanya syaitan punya andaian terhadap manusia tak betul. Syaitan rasa dia daripada api, dia lebih tinggi daripada tanah. Tetapi sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adinun kama'adini adh-dhahabi wal fiddah. Manusia ni diciptakan oleh Allah mempunyai kualiti sebagaimana lombong-lombong emas dan lombong-lombong perak. Masya Allah. Manusia ni Masya Allah, Allah ciptakan daripada tanah. Maka resam tanah ada pada diri manusia. Kalau kita nak manusia itu jadi baik, maka kita kena usahakan kepada tanah tersebut. Maka insya Allah tanah tadi akan mengeluarkan hasil, memberikan manfaat dan memberikan kebaikan kepada orang di sekeliling dia. Tetapi Masya Allah, seandainya kita biarkan tanah tadi tidak diusahakan, walaupun tanah tadi berasal daripada keturunan yang mulia, daripada keturunan ulama-ulama, keturunan wali-wali, keturunan imam-imam, tetapi kalau kita tidak usahakan ke atas tanah tersebut, maka tanah tadi akan menjadi benda yang akan memberikan kerugian kepada orang di sekeliling dia. Masya Allah. Syaitan tak tahu kualiti yang ada pada tanah. Malaikat pun tak tahu apa kehebatan yang ada pada manusia. Tetapi ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan manusia ke alam dunia, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala telah zahirkan kehebatan-kehebatan manusia, sehingga kadang-kala para malaikat pun kehairanan melihat keadaan manusia yang Masya Allah, mungkin satu masa mereka dilahirkan dalam keadaan tidak kurang bernasib baik, tetapi bila mana diusahakan ke atas mereka, maka tanah yang sama yang tadinya akan melahirkan benda yang memberikan mudarat kepada orang lain akan bertukar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita tengok contoh dalam kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masya Allah. Sebab itu hari ini kalau kita nak lihat siapakah muhajirin yang sebenar, hari ini kita dengar kisah hijrah para artis. Kita dengar kadang-kala maknya berhijrah, kadang-kala kita dengar kisah Abang Long, Fadil, gangster yang telah berhijrah. Kita tengok satu fenomena hijrah yang sangat hebat sedang berlaku bukan sekadar di negara kita, tetapi fenomena hijrah ini sedang berlaku di seluruh dunia. Di Indonesia, di Thailand, di Filipina, di Pakistan. Banyak Allah pilih penghibur, atlet, gangster, Masya Allah, orang yang terkenal, VVIP. Inilah masa Allah nak gunakan tenaga mereka, kebolehan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sengaja menghantar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat yang paling teruk dalam dunia. Umat yang pada pandangan manusia tak mungkin orang Arab jahiliah ni akan berubah. Mereka dah begitu teruk, mereka begitu jahil. Tanam anak perempuan hidup-hidup dalam tanah. Kalau bergaduh dengan musuh, mereka akan penggal kepala musuh yang paling mereka benci. Mereka cuah arak dalam tempat otak tadi, dengan darah-darah tadi dia akan minum. Nak membayangkan betapa teruknya kehidupan manusia bila tak diusahakan. Sedangkan para sahabat Nabi ini bukan orang biasa, anak cucu Nabi Allah Ismail AS. Patutkah kita fikir anak cucu Nabi boleh jadi teruk macam tu? Dan bahkan mereka sembah 360 Tuhan, 360 berhala. Di tengah-tengah Kaabah pun mereka letak satu berhala paling besar. Kalau kita fikir pada hari ini, satu profesor paling hebat dalam dunia pun tak akan mampu mengubah masyarakat Arab jahiliyah. Tetapi Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang muallim, satu orang murabbi, satu orang guru yang hebat. Tuan-tuan rahmati Allah, satu orang pendakwah, dia tak boleh kecewa tengok orang buat maksiat, tuan-tuan. Hari ini kita, masyarakat kita, bila kita tengok orang buat jahat, kita kutuk dia. Bila kita tengok orang tu merempit, kita marah. Kita tengok orang simpan rambut panjang, kita marah. Orang tu mencacah tatu, kita kata haram. Tetapi siapa di kalangan kita yang nak pujuk orang tu, balik ambil mereka, bawa mereka datang ke rumah Allah.
bawa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kadang-kala kita nak bawa artis nak berhijrah, masyarakat kita hari pertama tengok artis nak berhijrah terus nak menghukum tuan-tuan. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah menghukum para sahabat. Nabi berikan harapan kepada semua orang para sahabat. Bahkan Nabi letak harapan kepada orang yang paling teruk dalam dunia pun, kamu pun masih ada peluang untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Abu Jahal pun Nabi doakan, untuk Sayyidina Umar pun Nabi doakan, untuk Khalid Al-Walid pun Nabi doakan, sehingga dalam tempoh 23 tahun Nabi telah berjaya mengubah para sahabat yang dulunya mereka tidak ada siapa pandang orang Arab. Semua orang pandang orang Arab dengan sebelah mata, tetapi dengan berkat tarbiyah, kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan para sahabat yang tak reti baca, tak reti menulis, mereka jahil, mereka tidak ada tamadun, tidak ada adab, tidak ada akhlak, tidak ada akidah, tidak ada semangat untuk amalkan agama. Tetapi dengan berkat tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ceritakan kepada para sahabat kehidupan di alam akhirat, kehidupan di padang mahsyar, bagaimana gambaran dalam syurga Allah, bagaimana neraka Allah, bagaimana titian sirat, bagaimana azab kubur, bagaimana para malaikat, bagaimana kehidupan di alam malakut, bagaimana kehidupan di alam roh, bagaimana kehidupan di alam barzakh, sehingga akhirnya Allah Taala telah ubah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang dulunya seluruh dunia kecewa terhadap para sahabat, kecewa pada orang Arab. Tetapi dalam tempoh 23 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi boleh tunjuk sebentar nanti ahli syurga akan masuk daripada pintu sekian, sebentar nanti ahli syurga di kalangan umat aku akan masuk daripada pintu sekian. Kalau kamu nak tengok salah seorang di kalangan calon ahli syurga di kalangan umat aku, kamu tengoklah mereka ini. Sebab itulah tuan-tuan, kita selaku masyarakat umat Islam, kita jangan pandang rendah kepada mana-mana orang pun dalam dunia. Jangan pandang rendah kepada ahli maksiat. Jangan kita benci kepada mereka, dekati mereka, sayangi mereka, santuni mereka. Macam mana Nabi SAW pernah santuni satu orang Arab Badui. Satu orang Arab Badui datang dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba Masya Allah dia nak terkencing, tak ada tandas. Dia tengok masjid pun tak ada rupa macam masjid, dia pun kencing Masya Allah. Bila dia kencing, semua para sahabat Nabi marah. Macam kita lah orang Islam, ini kencing dalam masjid ni haram hukumnya, boleh dipancung kepala. Angkat pedang nak pancung kepala Arab tadi. Tiba-tiba Nabi SAW kata, tuan-tuan, jangan buat macam ni. Dia tak tahu apa-apa. Biarkan dia habis kencing dulu. Selesaikan dia kencing. Habis kencingkan kita basuh. Lepas tu habis Arab Badui tadi kencing, Nabi SAW pegang dia. Wahai tuan pakcik, minta maaf, ini masjid, bukan tempat buang air besar, bukan tempat buang air kecil. Ini tempat semayang, tempat kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Arab Badui tadi diingat Rasulullah pasti akan tengking dia, Rasulullah pasti akan marah kepada dia. Tetapi ternyata Nabi memaafkan dia. Masya Allah, Nabi SAW telah dakwah dia, sehingga akhirnya Arab Badui tadi telah memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka lepas dia semayang pada waktu itu, pada hari itu mungkin semayang zuhur mungkin, maka habis semayang dia angkat tangan doa pada Allah. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, kau kasihanilah aku dan Muhammad saja dalam dunia ni, orang lain jangan kau sayang. Masya Allah, Nabi kata janganlah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Masya Allah, kita hari ni tuan-tuan, kita pandangan Allah tu macam pandangan kita. Kita pandang orang buat dosa, kita benci tuan-tuan, kerana kita tak duduk pada tempat dia. Tetapi Masya Allah, kalau kita satu orang yang ada jiwa pendakwah tuan-tuan, kita akan datang dekat dengan mereka, ikram mereka, layani mereka, sehingga dengan kasih sayanglah maka kita akan dapat menarik orang yang jauh daripada Allah SWT datang dekat. Masya Allah, kita tengok tuan-tuan, kita tahu kemuliaan manusia ni hanya dengan agama Allah SWT. Kemuliaan manusia bukan dengan harta. Hari ini manusia silap faham, dia sangka saya akan jadi orang hebat kalau muka saya cantik, kulit saya putih, badan saya tinggi lampai. Orang pendek dia rasa nak jadikan badan dia tinggi, dia akan usaha untuk ubah segala-galanya nak dapatkan kemuliaan pada manusia. Tetapi falsafah di sisi Allah, mulianya manusia bukan kerana faktor luaran, tetapi mulianya manusia kerana agama yang ada pada diri mereka. Kita tengok sebagai contoh, saya nak bagi contoh dua orang manusia di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in.
satu orang yang bernama Bilal Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala. Kita pun tahu dalam dunia, orang kulit hitam ni bangsa paling rendah sekali dari segi martabatnya di kalangan pada pandangan mata zahir manusia. Bilal tak ada apa-apa kemuliaan, tak ada apa-apa kehebatan, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nampak kemuliaan pada Bilal tadi kerana belum diusahakan, belum saya didik dia, belum saya terbiah dia. Tetapi bila saya terbiah dia, boleh jadi Bilal menjadi orang paling hebat, dan ternyata apa yang Nabi fikirkan terlalu hebat. Kerana itulah pada satu malam Nabi datang dekat dengan Bilal. Bilal Al-Habsyi ini satu orang hamba, siang hari tak boleh tidur, malam hari pun tak boleh berehat. Masya Allah. Maka Nabi datang dekat dia pada waktu malam. Sayyidina Bilal tengah sibuk mengisar gandum, Masya Allah, untuk tuan dia, untuk dimakan pada keesokan pagi. Tiba-tiba Nabi datang dekat Bilal. Wahai Bilal, pada malam ni kamu tidur, biar saya yang buat kerja kamu. Terperanjat Bilal, apa keistimewaan yang ada pada saya? Mengapa Nabi datang dekat dengan saya? Apa kelebihan yang ada pada saya? Patut Rasulullah cari orang lain, orang yang lebih hebat pada pandangan masyarakat. Patutnya Nabi dakwah orang tadi. Tetapi Nabi SAW, satu orang pendakwah yang sangat hebat, dia kata, wahai Bilal, malam ni kamu tidur, biar saya buat kerja kamu. Nabi bantu kerja Bilal 3 hari 3 malam, sehingga akhirnya Bilal tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seumur hidup saya, inilah 3 hari saya dapat tidur di malam hari. Selain daripada ini, saya tak pernah berehat satu kali pun, kerana saya diseksa oleh majikan saya. Apa sebenarnya yang Tuan nak daripada saya? Nabi kata, saya nak hidayah untuk kamu. Ucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saja yang kami nak daripada kamu. Masya Allah. Bilal kata, kalau beginilah akhlak kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini aku menjadikan Allah sebagai saksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila Bilal masuk Islam, tuan-tuan, kita rasa macam mana Allah nak muliakan Bilal. Ternyata 4 jenis kemuliaan Allah bagi kepada Sayyidina Bilal bila dia memeluk agama Islam. Masya Allah. Inilah kehebatan manusia. Kalau tak diusahakan, tak nampak dia punya kelebihan dia. Tetapi setelah diusahakan, Masya Allah, yang pertama, nikmat pertama Allah bagi pada Bilal, Bilal dimerdekakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah beli Sayyidina Bilal dan merdekakan dia. Semenjak daripada hari itu, dia bebas, dia duduk belajar agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dihadam kepada Rasulullah, angkat kasut Nabi, bagi tongkat pada Nabi, ambil air wudu untuk Rasulullah, sediakan tempat tidur Rasulullah SAW. Dan bila Nabi SAW penat sembahyang tahajud, Nabi tidur sekejap, maka Bilal akan bangunkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini kemuliaan yang pertama Allah beri kepada Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala. Kemuliaan yang kedua Allah bagi kepada Sayyidina Bilal, semenjak dia berada bersama dengan Nabi, lama-lama Allah angkat martabat Sayyidina Bilal sehingga dia menjadi muazzin di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ini kemuliaan yang kedua yang Allah bagi kepada sahabat yang berhijrah. Sebenarnya begitulah keadaannya. Kita tengok artis-artis kita di depan ini, pelakon-pelakon kita yang berhijrah. Sebenarnya selepas mereka berhijrah, Allah bagi bermacam-macam kemuliaan kepada mereka yang tak pernah mereka dapat ketika mana mereka bergelar artis dulu. Masya Allah. Dan benda ini pun akan berlaku pada diri kita. Jangan kita takut nak berubah, jangan kita takut nak berhijrah. Syaitan akan senantiasa menangguh-nangguhkan kita. Jangan bertaubat lagi, jangan hijrah lagi, tunggu dulu umur kamu masih muda. Tetapi hadirin rahmat Allah SWT sekalian, macam mana Abang Ali nyanyi tadi, kiamat dah dekat, akhirat tu dah dekat, tetapi kita belum buat persiapan. Sedangkan Nabi SAW beritahu, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain, aku diutuskan sebagai Nabi dengan dekatnya nak berlaku kiamat kepada umat akhir zaman ni sedekat jarak di antara jari telunjuk dengan jari tengah. Sedangkan Nabi dah tinggalkan dunia 1400 tahun lamanya. Apa lagi yang kita nak tunggu dalam kehidupan dunia? Kita nak tunggu bila lagi? Kita nak tunggu hidayah datang kepada kita macam mana cara lagi? Kita nak tunggu Allah panggil kita macam mana? Kadang-kadang kita kata tak sampai seru, tak sampai seru. Sebenarnya seru tak akan pernah datang kepada orang yang tidak ada keinginan. Sedangkan Sayyidina Umar yang keras hati pun Allah boleh bagi hidayah kepada dia. Macam mana tuan-tuan kita yang hari ini dah masuk Islam, tetapi Allah Ta'ala tanya pada kita dalam Al-Quran, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai orang-orang beriman di kalangan hamba-Ku, apakah sampai hari ini masih belum tiba masanya bagi kamu semua untuk betul-betul tunduk hati kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni hati kita masih liar tuan-tuan. Nak baca Quran hati masih liar, nak berzikir hati masih liar.
nak duduk dalam majlis ilmu, hati masih liar. Hati kita seronok duduk dalam maksiat, seronok duduk dalam kelalaian. Kita tanya pada hati kita, sampai bila kamu nak jadi macam ni? Bila kamu nak berubah? Apakah kamu nak tunggu malaikat maut datang kepada kamu? Sedangkan Masya Allah, para sahabat Nabi yang dah begitu teruk, tidak ada sejarah manusia lebih teruk daripada para sahabat. Tetapi para sahabat juga mampu berhijrah. Maka sebab itu kita tak boleh bagi alasan Allah belum bagi hidayah pada saya belum tiba masanya nak berhijrah. Sedangkan Allah SWT beritahu, waja'akumun nadhir, peringatan daripada aku tentang saat keberangkatan kamu. Waktu nak meninggalkan dunia dah semakin dekat, buatlah persiapan. Sedangkan aku dah bagi peringatan kepada kamu. Ulama menafsirkan perkataan An-Nazir, maksudnya uban di kepala kamu, uban di janggut. Ini sebenarnya reminder daripada Allah Ta'ala. Kalau kita pakai handphone, kita akan diberikan peringatan, sebentar nanti bateri kamu dah nak habis, caslah bateri kamu. Sekarang dah tinggal 50%, tak cas lagi. Dah tinggal 20%, tak cas lagi. Tinggal 5%, tak mau cas lagi. Tiba-tiba bateri kita akan padam. Bezanya bateri dengan nyawa kita, tuan-tuan. Nyawa kita satu saat berlalu dalam hidup kita, tak akan pernah kembali lagi dalam hidup kita buat kali yang kedua. Setiap saat yang berlalu tanpa zikrullah, tanpa ibadah, menyebabkan kita akan menyesal, menangis di depan Allah Ta'ala. Alangkah bodohnya aku, ya Allah. Alangkah ruginya aku. Seandainya aku isi waktu itu dengan ketaatan kepadamu, maka darjat aku dalam syurga akan senantiasa naik dan nikmat akan senantiasa bertambah. Kerana Allah bukan ciptakan kita untuk hidup di dunia, tetapi Allah ciptakan kita semua untuk hidup selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan yang kedua Allah bagi pada Sayyidina Bilal, iaitu Bilal diangkat menjadi muazzin di Masjid Nabi. Maka tuan-tuan rahmat Allah, kita baru saja dengar cerita Isra' wal Mi'raj. Apa di antara benda yang kita dengar sejarah Isra' Mi'raj, di sepanjang Nabi menjelajahi syurga Allah Ta'ala, Nabi masuk dalam syurga, Nabi tengok, Nabi beritahu kat kita, aku lihat tanah syurga dicipta daripada kasturi al-miskul asfar, kasturi yang paling harum sekali, kata Nabi SAW. Dan aku tengok pasir-pasir di syurga adalah diperbuat daripada mutiara-mutiara, kata Nabi SAW. Aku tengok batu-batu kerikil dalam syurga, Allah taburkan di seluruh dataran syurga permata lu'lu', marjan, intan, belian. Itulah batu-batu kerikil dalam syurga Allah yang Allah nak bagi kepada kita. Kalau kita korban sikit saja, perasaan kita, nafsu kita, keinginan kita di dunia, kita taat perintah Allah, Allah Ta'ala akan wariskan syurga kepada kita, yang mana kita akan jadi maharaja yang besar di dalam syurga nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap ahli syurga akan dikhidmat, akan dilayani oleh 80,000 para malaikat yang bersiap sedia untuk melayani ahli syurga pada bila-bila masa saja, masya-Allah. Dan Nabi beritahu kepada kita, tanah syurga dah wangi, campur pula dengan rumput syurga yang diperbuat daripada bunga-bunga za'faran, masya-Allah, menambahkan lagi keharuman syurga. Dan di dalam syurga itu terdapat begitu banyak taman-taman, yang di dalam taman itu ada bunga za'faran yang begitu wangi. Di celah-celah taman syurga itulah mengalirnya 4 batang anak sungai, sungai susu, sungai madu, sungai air biasa, sungai air arak. Dan Nabi ceritakan kepada kita, rumah kita dalam syurga nanti, temboknya seketul batu daripada emas, seketul batu daripada perak, seketul batu daripada mutiara, seketul batu daripada permata delima yang berwarna merah, seketul batu daripada permata zabarjat yang berwarna hijau, simennya adalah daripada kasturi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sehingga tapak kaki dia mendahului perjalanan Nabi SAW untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, dalam Islam tak pernah saya mengharapkan satu amalan lebih hebat daripada satu amalan yang aku selalu lakukan secara istiqamah, iaitu ya Rasulullah, aku mengharapkan amalan inilah yang menyebabkan Allah muliakan aku sehingga aku mendahului perjalanan Tuhan untuk masuk ke syurga. Iaitu kata Sayyidina Bilal, tiap-tiap kali dalam kehidupan aku di dunia, bila aku batal air wuduk, aku pasti akan berwuduk, sama ada di malam hari ataupun di siang hari, maka aku akan tunaikan solat beberapa rakaat setakat mana yang aku mampu. Aku mengharapkan amalan inilah yang menyebabkan Allah muliakan aku sehingga aku berjalan mendahului Tuhan memasuki ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya tuan-tuan rahmati Allah, nanti di dalam syurga, sebelum Nabi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi akan masuk ke syurga dengan menaiki seekor unta yang diperbuat daripada emas. Masya Allah, rupa-rupanya sepatutnya kalau kita fikir dari segi adab, sepatutnya umat tak boleh jalan dulu depan Nabi. Tetapi kerana nanti di padang mahsyar Bilal menjadi supir,
menjadi pemandu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan tarik tali unta Nabi Muhammad untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi dengar tapak kaki Bilal mendahului perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang Allah bagi pada Bilal, yang mana Bilal tak akan jumpa sewaktu di berada zaman jahiliah dulu. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, yang terakhir sekali kemuliaan Allah bagi pada Sayyidina Bilal pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka masya-Allah Allah Subhanahu wa taala telah lantik Bilal menjadi gubernur bagi Syria, bagi negeri Damsyik. Inilah kemuliaan yang Allah bagi kepada manusia bila dia berhijrah, bila dia berubah, bila dia memilih jalan hidayah. Allah bagi kemuliaan yang sangat besar. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, kita kena azam untuk diri kita. Kalau Bilal Allah boleh muliakan dia, kita yang dah memang tentu dilahirkan sebagai orang Islam, dah tentu kita akan lebih mulia lagi. Satu lagi kisah tuan-tuan nak ceritakan kepada kita. Hari ini masyarakat kita mudah sangat menghukum orang. Ini orang ni dah sesat, orang ni dah tak ada peluang lagi dah nak masuk syurga. Orang ni begini, orang ni begini. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita banyak menghukum orang, nanti di padang mahsyar Allah SWT akan hisap kita dengan hisap yang paling susah sekali. Sebab kita tak bagi harapan pada orang. Sedangkan pada zaman Nabi SAW dulu, ketika mana Nabi berdakwah, maka tiba satu masa Wahsy bin Harbin, satu orang hamba di kalangan orang Arab, dia telah bunuh bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, yang bernama Asadullah wa Asadur Rasulih, singa Allah dan singa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya Nabi dengan kematian Sayyidina Hamzah, kerana pada hari kematian Sayyidina Hamzah, dada dia telah dikoyakkan sehingga dikeluarkan jantung dia, hindun telah mamah jantung dia, nak menandakan betapa bencinya dia kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Maka pada hari Fatah Mekah tuan-tuan, datang Sayyidina Wahsy di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sebagaimana yang kamu tahu, aku adalah pendosa paling besar di kalangan umat Tuhan. Hari ini aku datang untuk memeluk Islam, tetapi aku harapkan kamu tolong bagi sedikit motivasi kepada saya, mana-mana ayat Quran ataupun wahyu daripada Allah yang membuka hati saya untuk terima Islam. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, kita kena terima siapa-siapa nak kembali, siapa-siapa nak bertaubat tanpa syarat tuan-tuan. Jangan letakkan syarat. Ini bertatu, selagi tak hilang tatu, selagi itu Allah telah tak terima semayang kamu. Masya Allah tuan-tuan, siapa kita? Selagi tak buat ini, selagi tak buat ini, kita susahkan orang nak masuk Islam. Orang nak masuk Islam kena sunat dulu. Allahu Akbar. Ini kita cerita yang susah dulu, cerita yang mudah dulu. Maka akhirnya Allah SWT nak bagi Wahsy memeluk Islam, Allah turunkan satu ayat Quran. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah hanya tidak mengampunkan satu dosa saja, iaitu dosa syirik kepada Allah. Selain daripada dosa syirik, semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa bunuh Hamzah, dosa minum arak, dosa berzina, dosa mencuri, semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Wahsy, hati saya masih belum terbuka untuk menerima Islam walaupun dengan ayat ini. Bagi kepada saya ada ayat lain wahai Muhammad. Kalau ada ayat lain yang lebih seronok untuk saya terima, yang membuka pintu hati saya untuk menerima hidayah, untuk menerima Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun turun ayat yang kedua, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Melainkan umat yang bertaubat dan mereka beriman dan mereka melakukan amal soleh, maka dengan sebab mereka taubat tadi, Allah ubah semua dosa-dosa yang mereka buat dulu-dulu yang tercatat dalam buku amalan mereka, yang mana Nabi beritahu tiap-tiap orang di kalangan kita ni ada 99 buku catatan amalan, yang mana besarnya buku tadi, kalau dibuka setiap lembarannya akan tertutup di antara timur dengan barat. Maka Masya Allah, orang yang bertaubat di kalangan umat akhir zaman, dosa-dosa dia tadi akan ditukar menjadi kebaikan. Tempat merah semua dah bertukar menjadi kecantikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak buat ibadah, berkat taubat kita Allah ampun seluruh dosa-dosa manusia. Maka kata Wahsy bin Harbin, ayat ni pun belum cukup kuat untuk mendorong saya untuk buka hati untuk terima Islam. Akhirnya Allah pun turun ayat yang ketiga, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Hari ini kita tengok orang baru nak berubah. Engkau ni kalau berubah sekejap, lepas tu kembali semula, lepas tu taubat engkau tak akan diterima oleh Allah Taala. Siapa cakap tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala namanya Tawwab,
Maha penerima taubat. Beribu kali kita buat dosa, beribu kali kita kembali kepada Allah, Allah sambut kita. Kata ulama, Allah pandang kepada satu orang pendosa paling besar pun, kasih sayang Allah kepada dia 70 kali ganda lebih hebat daripada kasih sayang ibu-ibu dalam dunia kepada anak-anaknya. Pernah satu kali tuan-tuan, Nabi tengok satu ibu sangat sayang pada anak, jaga anak. Bila anak tadi hilang, tiba-tiba dia jadi begitu risau. Maka akhirnya Nabi tanya pada para sahabat, apa pandangan kamu? Adakah ibu tadi berani, tegar, sanggup untuk lemparkan anak dia ke dalam api? Sahabat Nabi kata, tak mungkin. Bila kami tengok sayang ibu tadi, begitu risau dia bila tengok anak dia hilang. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi tak sanggup untuk lemparkan hamba dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit dosa pun Allah Taala akan maafkan kita. Sehingga akhirnya Masya Allah, kata Wahsy bin Harbin, wahai Muhammad, ayat ketiga pun belum saya berpuas hati. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tawaran yang keempat, untuk supaya terima Wahsy bin Harbin untuk terima Islam, terima hidayah daripada Allah. Allah pun firman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai Muhammad, sampaikan berita kepada Wahsy bin Harbin, satu orang hamba yang telah berputus asa terhadap diri dia, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah boleh ampunkan seluruh dosa-dosa yang kamu lakukan dalam hidup kamu. Sebab apa tuan-tuan? Masya Allah, Allah SWT pernah beritahu kepada kita dalam hadis kursi, wahai hambaku, akulah yang menciptakan kamu dalam perut ibu kamu satu masa dahulu. Masya Allah, ketika mana kamu duduk dalam perut ibu kamu, aku yang bagi kamu makan, aku yang bagi kamu minum. Ketika mana dalam musim sejuk, aku bagi kamu minum susu ibu kamu, susu yang panas. Dalam musim panas, aku bagi susu yang sejuk kepada kamu. Maka Masya Allah, di dalam perut ibu, ketika mana kamu terganggu dengan bau najis ibu kamu, aku yang meletakkan tabir supaya kamu tidak tercium bau najis ibu kamu. Dan di dalam perut ibu kamu, wahai manusia, wahai hambaku, aku yang mengajarkan kamu duduk, aku yang mengajarkan kamu berdiri, aku yang mengajar kamu berjalan di dalam perut ibu kamu. Tetapi ketika mana kamu datang ke alam dunia, baraztani bil ma'asi, bila kamu dah besar, bila kamu dah dewasa, bila kamu dah hebat, kamu dah kenal banyak kawan, kamu telah menunjukkan kamu orang yang durhaka kepada aku. Kamu berani buat dosa, tunjuk dosa kamu depan aku. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, lau balaghat dzunubuka anana sama, wahai sekalian hambaku, seandainya dosa yang kamu lakukan begitu banyak sehingga mencecah permukaan langit, summa ataitani mustaghfiran, kemudian kamu datang berjumpa dengan aku dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan beristighfar, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ghafartu laka fala ubali, aku ampun seluruh dosa kamu, aku tak pernah peduli sedikit pun apa besar betapa besar pun dosa yang kamu lakukan. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan pandang pendosa dengan mata manusia, pandang pendosa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh maafkan seluruh pendosa-pendosa orang yang jauh daripada Allah Taala. Sebab itu dalam berdakwah, kita tak boleh pandang rendah pada orang, jangan pandang hina pada orang. Orang yang hina pada satu hari, tetapi dia boleh bertukar menjadi orang paling mulia di sisi Allah. Akhirnya kata Wahsy bin Harbin, wahai Muhammad, dengan ayat yang keempat inilah barulah aku akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Nabi SAW telah beritahu, aku kagum dengan satu orang yang terbunuh dan pembunuh, dua-duanya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Masya Allah Wahsy bin Harbin. Dulu dia pernah bunuh Sayyidina Hamzah, maka dengan sebab tadi Sayyidina Hamzah masuk ke syurga. Kemudian akhirnya Masya Allah Wahsy bin Harbin memeluk Islam dan dia mati dalam iman. Akhirnya walaupun dia pernah bunuh Sayyidina Hamzah, tetapi dia pun mati sebagai ahli syurga. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan mempersingkatkan, jangan kita merendahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Buka pintu hati kita, terima seluruh umat yang nak kembali kepada Allah, insya-Allah. Dan kita juga dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan datang tak lama lagi, inilah bulan untuk kita hijrah diri kita sungguh-sungguh. Kita ubah diri kita, kita ubah kebiasaan kita. Selalu kita utamakan makan minum dalam bulan Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan, anak-anak kita tengok kita seumpama mak ayah ni terlalu memikirkan tentang makan minum. 9 pagi dah kita nak start nak fikir nak makan apa nanti buka puasa. Masya Allah, kadang-kadang bulan puasa semangat kita, nafsu kita meningkat. Tetapi kita kena yakin hakikat sebenarnya Allah bagi bulan Ramadan kerana Allah nak muliakan umat akhir zaman. Allah tahu umur kita sangat pendek tuan-tuan. Umur kita 60-70 tahun. Macam mana kita nak lawan orang yang ada umur 1000 tahun?
umat Nabi Nuh AS, umat Nabi Musa AS, umur mereka 500 tahun. Macam mana kita yang ada modal RM60 nak lawan dengan orang yang ada modal RM1000? Dah tentu kita kalah. Tetapi Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah lipat kali gandakan semua amal-amal umat akhir zaman di bulan Ramadan. Amalan sunat Allah kira sebagai amalan fardu. Di dalam bulan Ramadan seluruh amalan fardu Allah lipat kali gandakan kepada 70 kali ganda, supaya pahala kita dibanyakkan oleh Allah Ta'ala. Tak cukup dengan itu, Allah bagi malam Lailatul Qadar kepada kita, sehingga bila mana kita beribadat pada malam Lailatul Qadar, walaupun umur 60 tahun, tetapi ganjaran kita dapat semalaman kita beribadat, pahalanya 83 tahun 4 bulan. Tetapi kata ulama, pahala Lailatul Qadar belum cukup besar, tetapi pahala yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita dengan kedatangan bulan Ramadan, iaitu pahala sabar, tuan-tuan. Sebenarnya kita lupa. Kita ingat semayang tu pahala besar, kita ingat baca Quran itu besar, tetapi yang paling besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala adalah sabar. Kalau dalam bulan biasa cuma satu sabar, tapi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak Allah kumpulkan ketiga-tiga jenis sabar. Sabar dalam taat, sabar jangan buat maksiat, sabar menghadapi susah payah musim panas kita puasa, sabar penat lelah kita. InsyaAllah Allah berjanji, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah pasti akan sempurnakan ganjaran bagi orang yang bersabar di kalangan umat akhir zaman. Pahala mereka bighairi hisab, pahala yang Allah nak bagi kepada orang yang bersabar, malaikat tak boleh bilang berapa banyak ganjaran yang Allah nak bagi kepada kita, asalkan sepanjang bulan Ramadan kita sabarkan nafsu kita, sabarkan niat kita. Kadang-kadang kita nak buat macam-macam, tetapi insyaAllah kita kontrol diri kita. Mudah-mudahan insyaAllah mulai daripada hari ini kita sama-sama berazam, bila Ramadan datang, bahkan mulai daripada malam ini kita nak mulakan taubat, mulakan istighfar, mula baca Quran, mula semayang tahajud. InsyaAllah kita akan mula bersedekah sepanjang bulan Syaban. Nabi banyak sangat berpuasa. Daripada tak berpuasa, kita azam untuk kita mulakan puasa. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita jangan tunggu bulan Ramadan baru nak buat, kita mulakan daripada bulan Syaban. Mudah-mudahan insyaAllah dengan kedatangan bulan Ramadan kita akan dapat rahmat daripada Allah. Ulama kata Ramadan datang bawa 3 benda yang paling kita perlukan dalam hidup kita. Yang pertama, kita sangat perlukan rahmat Allah. Sebab Nabi SAW pernah beritahu, ala la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amali. Ketahuilah tak ada siapa pun di kalangan kamu yang akan masuk syurga dengan amalannya sendiri. Wah, masa sahabat terkejut, wala anta ya Rasulullah, Tuhan pun tak masuk syurga dengan amalan Tuhan? Nabi kata, wala ana, saya pun tak masuk syurga dengan amalan saya, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, melainkan Allah cucuri ke atas aku rahmat, dengan rahmat Allah juga aku masuk ke dalam syurga. Sebab itu siapa yang beribadah sungguh-sungguh 10 hari yang pertama dalam bulan Ramadan, Allah SWT akan berikan rahmat, kasih sayang kepada hamba tersebut. Yang kedua, tuan-tuan, Ramadan datang bawa keampunan daripada Allah kepada kita. Apa guna hidup kita buat banyak-banyak amal kebaikan tapi Allah tak ampun dosa kita? Tetapi dengan bersungguh-sungguh 10 hari yang kedua kita beribadah kepada Allah, Allah berjanji nak ampun seluruh dosa-dosa yang terdahulu yang pernah kita lakukan. Dan Ramadan datang 10 hari terakhir bawa benda yang paling kita harapkan dalam hidup kita, iaitu janji kemerdekaan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pada malam hari raya, ketika mana kita semua asyik, Masya Allah, nak bakar sate, nak bakar lemang, mengenakan pakaian baju baru, Masya Allah, tengok samping, tengok songkok kita, tiba-tiba Masya Allah, pada malam itulah sebenarnya malaikat di langit akan mengumumkan pada malam ini senarai nama ahli-ahli syurga di kalangan umat akhir zaman yang dulunya nama mereka tercatat pada pintu-pintu neraka, tetapi dengan berkat 10 sepanjang sebulan lamanya dalam bulan Ramadan mereka berkorban, akhirnya nama mereka dipadamkan daripada neraka Allah, maka nama tersebut ditulis di kalangan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang bersungguh-sungguh berkorban beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekian dulu apa yang kita nak kongsikan bersama tentang pengalaman-pengalaman. Alhamdulillah kita dah tengok depan mata kita, Masya Allah, dulu artis-artis inilah yang menghiburkan manusia, mengajak manusia kepada hiburan-hiburan, tetapi setelah mana Allah bagi hidayah, begitu indah. Hari ini kita tak sangka tengok Tai pakai jubah, kita tengok Abang Ijam pakai jubah di RSM dalam keadaan begini, Abang Ali Ekspedisi, Abang Mel, Abang Izo. Jangan kita bertanya, benda tu tak habis lagi, tak buang lagi, tak buang lagi. Kita jangan mengharapkan perubahan yang drastik daripada satu orang. Pernah satu ketika saya dipanggil untuk ditemuduga di Sinar FM, dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz boleh berkawan dengan artis-artis? Macam mana pendekatan Ustaz yang Ustaz buat?
Yang pertama saya kata, saya turunkan saya punya kedudukan sebagai Maulana, sebagai Ustaz, turunkan sebagai sahabat dengan mereka. Macam mana Rasulullah? Rasulullah walaupun dia kekasih Allah yang paling tinggi, tetapi dia letakkan diri dia sama level dengan para sahabat, sehingga kalau tengok daripada jauh tak tahu mana satu Rasulullah. Ini yang kita kena lakukan kalau kita nak tarik orang dekat pada agama. Yang kedua tuan-tuan, jangan kita sebut keburukan-keburukan yang ada pada diri mereka. Jangan sentuh gelang di tangan mereka, jangan sentuh rambut mereka. Kita beri masa cerita kepada mereka akhirat, cerita syurga, cerita akhirat, cerita mati. Maka ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jangan kita harapkan mereka boleh jadi macam kita dalam tempoh 1 tahun. Sedangkan saya kata, saya belajar di tahfiz, belajar di pondok merata negara 18 tahun baru boleh jadi macam sekarang. Tetapi adakah setelah artis baru hijrah setahun, macam Tay kata baru 3 tahun, kita dah nak suruh dia jadi macam Maulana, nak suruh dia jadi macam tuan guru, macam ustaz? Tak akan mungkin terjadi, sebab proses nak hijrah tu memakan masa. Sebab itu kita bagilah peluang kepada sesiapa pun di sekeliling kita. Setiap orang di kalangan kita boleh buat dakwah sebenarnya. Semuanya kita boleh tarik seramai mungkin sahabat-sahabat kita lebih dekat kepada agama. Hari ini Masya Allah kita tengok di luar sana, tak lama nanti kami akan bawa 40 orang gangster yang bertatu untuk bersama dengan kami. Masya Allah, tak lama nanti kita tengok banyak maknya-maknya yang dah nak berhijrah. Masya Allah, kita bawa mereka, kita terima mereka, kita layan mereka. Banyak lagi penyanyi-penyanyi, pelatih, pelakon-pelakon, bahkan di luar sana banyak lagi. Masya Allah, sahabat-sahabat kita yang kita nak tarik. Bukan kita nak hina mereka, tetapi kita nak muliakan mereka. Dengan agama mereka akan jadi lebih hebat, dengan agama mereka akan jadi lebih mulia, dan dengan agama mereka akan menjadi calon-calon ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak harapkan amalan kita seorang nak masuk syurga tak mampu, tetapi nanti dengan berkat dakwah, maka insya-Allah nanti di padang mahsyar bila kita balik, ya Allah, seumur hidup saya cuma buat sekali je haji ya wahai Allah. Mengapa dalam buku ni tulis 100 haji ya Allah? Maka Allah telah beritahu, di dunia dahulu kamu pernah dakwah ramai orang dan mereka telah menunaikan haji, maka haji-haji mereka dituliskan dalam buku catatan kamu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang menganjurkan dalam Islam ni satu sunnah yang baik, dia akan mendapat ganjaran seluruh orang yang mengikuti amalan tersebut tanpa mengurangkan sedikit pun pahala mereka sampai hari kiamat. Nanti bila kita berdakwah, kita lemah baca Quran, tapi orang lain kuat baca Quran, pahala Quran masuk dalam kita, pahala sedekah masuk dalam akaun kita, pahala sembahyang sunat masuk dalam akaun kita, pahala dia menghantar anak dia jadi hafiz Quran masuk dalam akaun kita, sehingga kita jadi orang jutawan nanti di alam akhirat insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita pada malam ini. Semoga Allah merahmati kepada semua orang bagan-bagan serai, masya-Allah. Walaupun kita rasa program pada malam ini agak panjang, tetapi saya yakin tuan-tuan semua terhibur, semua tuan-tuan semua nampak tersentuh, terharu dengan masya-Allah hijrah-hijrah daripada para artis kita. Dan kami sekarang tengah usaha lebih ramai lagi, insya-Allah di masa akan datang kita nak bawa seramai mungkin artis kita, sebab kita tahu mereka ni ada kelebihan. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, annasu ma'adinun kama adini dhahabi wal fiddah, manusia ni adalah umpama lombong-lombong emas dan lombong-lombong perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, mereka yang hebat pada zaman jahiliyah dulu. Khiyaruhum fil Islam, orang yang sama akan jadi orang yang unggul, orang yang hebat dalam agama Islam bila mereka gunakan kemuliaan tadi, kehebatan tadi, bakat tadi untuk sebarkan agama. Idza faqhu, syaratnya mereka kena faham agama Allah Taala, kena mengaji, kena belajar, kena bimbingan. Akhirnya mereka akan jadi orang yang hebat dalam masyarakat, dan mereka juga akan dapat tarik seramai mungkin pengikut-pengikut mereka, peminat-peminat mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekian dulu tuan moderator. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, kongsian daripada artis-artis kita ni tadi kita jadikan dia sebagai iktibar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan pendekatan, dengan penampilan mereka, dengan penghijrahan mereka ni, kita sama-sama doa mudah-mudahan satu hari nanti seluruh rakyat Malaysia dapat kembali kepada jalan yang benar. Jadi tuan-tuan dan mulia Allah SWT, setakat itu saja yang apa dapat kami sampaikan, dan terbaik semua daripada Allah SWT. Kelemahan apa segala kesilapan kami minta ampun dan maaf. Sekian saja setakat ini.
kita serahkan kepada pengerusi majlis insya-Allah.